Ramai yang cakap, kalau raba warna ni biasanya kena dekat lelaki je. Tapi betul ke? Okay, jom kita pergi check. Kalau korang pernah buat ujian rabun warna dekat sekolah, korang mesti perasan kan, ramai lelaki yang sangkut. Tapi benda ni tak bermakna semua lelaki yang ada masalah rabun warna ni. Technically, yes, lelaki lebih berisiko. Kalau mengikut statistiknya, 1 daripada 10 lelaki biasanya akan ada some sort of colour vision defect. Tapi perempuan boleh je ada rabun warna. Sama ada genetik ataupun well developed later lah into her life. Most colour vision defect people ni, okay, dia lahir dengan dia punya partial defect dekat dia punya bahagian kornea adalah satu saraf dekat kita punya retina ni yang membantu kita untuk melihat warna hijau, merah dan biru. So bila ada efek dekat situ, ada defect, so benda tu akan defect lah kita punya perspektif kita terhadap warna. Sometimes colour blindness ni bukan semata-mata daripada lahir. Dia boleh jadi disebabkan ada trauma yang berlaku dalam hidup kita, ada accident ke, ataupun kita ada ambil certain ubat, ataupun ada certain penyakit yang menyebabkan saraf tu boleh rosak dekat belakang mata kita. Jadi guys, untuk myth tadi adalah busted. Perempuan pun boleh kena rabun warna, bukan lelaki sahaja, okay? Buta warna ni hanya lelaki je kena? Jawapannya adalah mitos. Okay, itu sahaja. Terima kasih kerana sudi menonton. Kalau ada soalan boleh tinggalkan di ruangan komen. I'll see you in the next Mythopia.